E atau blok C, tengok you prefer mana. Okey, 1 hingga 7 kakak. 8 hingga 28 atau 29 lah, kerana setiap blok tak sama kan. Dia ialah residential, satu level cuma ada 13 unit. Untuk tingkat 24 ke atas kita cuma ada 7 unit saja. You tengok sini, dia punya layout macam tak sama. Let's say kalau you ambil itu blok A paling atas pun macam overview terus tampak photo ke sana. Kan? Jarang ada macam itu. Yang lain dia semua rata dia. Tapi dia punya design memang saya pun tak tahu kenapa dia buat macam ni. Cantik sikit lah bagi saya. Dan apa yang best kita cakap dengan sini ada ABCD. Sekarang tak boleh pilih unit lagi kerana baru buka tak sampai 1 minggu pun saya rasa. Just masuk nama, pilih unit, ikut queue dan ikut approval. Okay. So okay, matahari kita cakap matahari mana naik. Matahari ialah dari sini. Ini utara lah. So sini matahari naik, sana turun. So tak kena ni Saya nak tanya lah, kalau bagi ini prefer mana? Di blok A, B, C, D, you prefer mana? Kalau bagi dia, okey, apa yang best kita setiap unit ada free 2 kapak side by side. Okey, dan projek ini memang lain sikit lah. Rumah Selangorku ini kita pun ada street brand ni. 1 hingga 3, 3 hingga 6. Tak payah you pusing-pusing. Okey, tak kira you ambil unit atas, unit kanan, semua sama harga. Pilih unit ikut queue. So, tingkat paling atas, kapak paling bawah. Tingkat paling bawah, kapak paling atas. Tapi, okey je. Kalau you tingkat bawah pun okey kerana ada street brand. Tak payah pusing-pusing. Sini ada street brand. Dalam bawah lah. Parking bawah. Parking kalau you ambil unit bawah, parking paling atas. Lift rosak pun tak apa. You panjat tangga je. Saya cakap lah, let's say lah. Kalau saya juga atas. Parking bawah. Senang keluar. Senang keluar. Tengok you lah, tengok keadaan. Macam mana? Actually sekarang lah. Kalau bagi saya suka sini. Kalau saya lah, paling cantik. Kerana ini tak banyak. Label hanya 7 je. Kan? Bukan tak ada lah, kita tengok label juga kadang-kadang. Kan? Saya tanya you prefer atas, bawah, kiri, kanan. Sekarang pun tak boleh pilih unit lagi cuma kena masuk queue dulu. Kita tak tahu company nak buat macam mana. Nanti dia cakap ikut queue dan ikut approval. Sekarang you mesti depan boleh dapat lah saya rasa. Kalau yang atas ujung, mana atas ujung, mana satu, ini ujung dan sana ini. Lift sana, okey kita tengok sini. Kalau kita dapat sini. So tengah-tengah ini ialah lift. 3 lift. Tempat sebelah sana ialah tempat sampah. So tingkat 8 sini ialah garden unit. Garden area. Tempat garden kosong lah. So facility semua dekat bawah saja. So kalau you nak dekat dengan surau, you baik pilih macam blok C ini surau. Kalau you suka lah dekat dengan surau, saya pakai cakap tempat mana? Tempat buang sampah. Buang sampah actually setiap level tu ada. Kalau bawah kan, bawah kita tengok mana? Bawah dekat sini tempat buang sampah. Atas kita masuk saya. Dia bersebelah dengan rumah. Okey. Ada sini. Tepi ini mana ada tingkat kan. Ini semua tempat buang sampah setiap level. Sana tak ada lah, sini ada. So sekarang boleh pilih mana di sini. Asal dah hidup. Kalau tak ada unit saya tak boleh cakap lah. Sudah boleh pilih. You suka sini. Jadi kita cakap saja lah kursi. Surau di bawah. You suka bawah? Dekat C bawah. Surau bawah. So juga ada itu visitor kapal. Setiap blok kat bawah ada visitor kapal. You prefer mana? Saya pilih dulu sebelum